Duduk di masjid semakin banyak dosa. Nanti sampai jam 3 malam kini. Nah, cuma mana? Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan kini Bapak Ibu, di bulan kini dun sana apapun awak kerajaan infak sedekah 1000 dibalik 10 amal bani Adam yudhaiful hasanah. Setiap amal anak bani Adam di bulan Ramadan kau dilipat ganduan kebaikannya. Berapa lipatnya Bu ya? Asra amtalia 10 kali. Ada cukup 10 kali dah. Illa sab'ami'atan dilipat puluh menjadi 700. Nah, di kau masyarakat 1000 di bulan Ramadan kini dilipat 10. Dari 10 dilipat lo 700. Lah berapa jadi hasilnya? 1000 kali 10 10.000 10 kali 700. 700.000 dah. Tu banyak. Tu banyak. Tu kok kami kecilnya berulang-ulang taruh kok ke masaji kuat tolonglah berisi tangan. Bakolak gak dulingkat. Bane onde. Kau dah doci Allah je dah. Ya. Dah doci Allah je dah. Boleh tahu be hati kami nampak apa kok? Ya. Ya. Di badai buat tadi kolak 2 lingkat kali 10 berarti 20 lingkat. 20 kali 700. Berapa tu? 700 lingkat. 700 lingkat berapa liter tu? 1 gram dah boleh? 1 gram bo. Aku lah nak kama mati api neraka besok. Tibu api neraka besok kami nyebut. Apa nak kacik kuah kolak tadi? Dia cucuk bodoh lagi. Ya, mana kita ada menjadi 2 drum ni kuah kolak tadi. Ya. Apalagi kau ni. Gak pada kau buat ni. Bahasa 10 kali 10 kali 700 apa tinggi din dia tu tu ha? Tibu api neraka tak tumbuh dia jalan cucuk. Iko nak dono bawa tangan sialah je. Nah, dilipet gandun amal ibadah awak di bulan Ramadan. Kini sama jo ibadah awak bo. Nan sunat awak kerajaan kini sama palonyo nan wajib di luar Ramadan. Tu cia tadi lah berapa orang awak nilai solat sunat Isya tadi. Nah, padahal lebih abdul solat sunat Isya daripada tarawih. Aku tarawih maka jual sunat Isya Arab. Sebab sunat Isya setelah Isya itu termasuk tu namanya solat rawatib. Siapa yang solat rawatib 2 rakaat sehari semalam dibangunkan dalam surga sebuah gedung oleh Allah. Di solat 2 rakaat setelah Isya itu termasuk solat rawatib. Di jangan balela wak. Kena tarawih lah cik kau sedangkan tu nyolah Isya tu lah bersapi nyolah sudahnya. Padahal di bulan Ramadan kau kesempatannya jauh lah ketinggalan tahun-tahun yang lalu. Jangan malih di bulan Ramadan kini rajin kau saja. Sembahyang apa sih kau malih? 20 ya. 20 sembahyang mantap. Kuat doa 8 jam selalu atau nyu membuat 8 seorang. Jadi orang 20 sudah 8 nyu balik tiba di rumah makan kolak, makan nasi sampai campur lain. Kan tua mata. Lalu anak 8 piang sawah tadi tak ada hasil dah. Itu cuba lah. Tak ada hasil dah. Ya, tu apa nak hasil punya? Tiba di rumah kau yo nak balik, you sudah 8 tadi. Tiba di rumah ditutup yo Bapa lah kami kan tutup yo witir ya. Ayat 10 apa ciknya? Ayo tu ini mam. Kanda ada sudah 8 masa pi balik. Baintai mana dalam terakai tu. Asal sudah dalam terakai mau pi balik. La ilaha illallah. Padahal tarawih sekali setahun dah doa boleh. Ku ada bulan lain dah agak dah. Nah, di mana nak jin biasanya solat 8 yo balik, nak lo batutui yo witir di rumah lo kosong 8 piang tadi disuruh nyambi padi. Awak kira tangkai padi ni ada kuat katih. Nak do buat. Nah. Atau kau balik je kami bapa ya. Balik ditutui yo Tapi dan sancaknya jangan balik Bapak Ibu. Cuma kecil-kecil Nabi. Hadisnya sahih Abu Daud nama cek. Man qama ma'al imamah
Yan syarifa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa menikui imam dia awalnya salat tarawih sampai sudah, sampai zikir, sampai berdoa, barunya balik sama palo dia pergi salat semalam sun. Lah don taluk dah salat semalam suntuah. Nak ya? Aiku sembahyang mengikuti imam dia sampai sudah, sama palo dia pergi sembahyang semalam suntuh. Apa malaju la ilaha illallah. Cita-cita nak tinggi lah tu. Kamana cita nak masuk surga. La ilaha illallah. Saku bajai. Sarkai Jumat mereka centang dia masuk kalau kotak tu kau lain lah mak. Kau dah lewat kotak aja. Kan tuanya dia. Lah lewat kan mencalamat tu dia. Cita-cita nak tinggi je tu. Contohnya kau kai bu ni lo celbu lo. Kalau mati wak besok kok jampang sekali seorang. Mati. Cita-cita ibu nak kena ke surga apa neraka? Surga ya. Aku yo kencang surga dah. Aku tiba Mas Adi. Ya, nyo kok tinggi cita-cita tu tinggi mulia tapi iringi usaha dengan yang kue lo usaha. Mana usaha di bulan Ramadan kini? Tolong jangan disiwa-siwan. Allah masih sayang kau. Berapa saudara awak sebelum Ramadan petang bangkit balik kampung? Nah, sebagian lain don balik kampung, sebagian tak lah. Kok dapat jangan bangkit kosong awak kapal. Kok bangkit sudah Ramadan ke besok awak nak berhasil kembali kepada fitrah. Berhasil balik ke bulan Ramadan. Kok jampang dicabui tali akhir tenala besok lepas puasa apa? Nak dapat tu dah kok bangkit badan awak tak bangkit kosong kapah dah. Kau kamar saji indah, puasa indah. Bulan Ramadan kau kan kecewa kan bakambek ubili mau yayo. Setan bakambek di bulan Ramadan lah. Tu kau kapojo doyo wan nak puasa apa kami mau kau atau ubili kasau itu. Ya, nak bakambek tu ubili alwi doyo mak kau akan panjang kotor atau ubili kasau itu. Dan nampak ubili Nyu ubili tu. Pinyu bantu uang bantu Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, nah salawat tutui supaya berkah boh. Mo yo senang bertanya ke ibu maka pak mo takui bertanya nyo pemangi. Ibu nyo ada pemangi lah. Kalau ada pemangi bola. Kalau ada. Oh, alhamdulillah. Tanya mo celai. La dua balik, la tiga balik hari ya. La tiga balik hari puasa ibu, sembahyang ibu, tadarus ibu, kamar saji ibu, la tiga balik hari. Nah, anda nak buat pertanyaan? Jujur sejujur-jujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Acu jawab tanya apa dek bo? Sabanyak ikut ibu Nadir, kalau duit je laki awaknya, lain duit je laki awak lain. Kalau lu ada mati dah dah. Amat ada dah. Ada pekal dah mak. Dah gaya dah. Ya, nado ya. Nyo nado laki ya. Bagi nado laki ya nani duit laki sampai malam kini. Jujur awak ibu, jujur tolong tunjuk tangan. Siapa nak minta maaf ke laki ya petang. Menjelang Ramadan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Cie, 2, 3, ampe. Abu ampe nama laki kira sama saya. La ilaha illallah. Kau betul nama lakinya. Ibu nama baca la 3 balai puasa baca Al-Quran sudah tu salat 5 kata insyaallah la di dalam genggaman ibu. Nah, pina nak lu nak do nan mampek dan kudu nan mampek cah, nan nak do minta maaf ke laki ye petang satu dulu, amal selama 3 balai hari petang Jumat petang Jumat. Indahnya minta maaf dah sampai hari kini lah 3 balai hari puasa, alu nak do di tangan ibu-ibu lah. Cuba buka tapak tangan kau yang tak percaya. Lah dong Pak. Lah dah. Dah dah. Kenapa? Orang nak minta maaf ke laki ya sebelum Ramadan petang bu. Amalnya di bulan Ramadan kau masih di genggaman Allah alun bagian kanyo lah dah. Kenapa? Alun meminta ridho suami.
Tentu. Lah tentu. Bagi nak lelaki itu jangan lain loh deh. Kita lelaki. Nah, celai bo. Nah, halo. Lah yang ibu ambo tujuan cara supaya amal ibadah ada di tangan awak selama bulan Ramadan. Lah mu tujuan cara gampang muasa kali. Apa cara bu ya? Beko balik di masjid selain di padonan buampe tadi, balik di masjid ko beko tolong jangan kolak lah dicari. Biarlah kolak tu bak penyu situ lo. Ko ada lebih lawa api tadi biarlah nyu situ lo. Siapa cari bu ya? Tolong cari tangan laki awak capek di rumah beko. Lah. Situ nyanyi itu laki awak dari masjid ko beko apa simpu sekali. Nyola lah. Allah ilaha illallah. Jamak ini kalau aku kenakan Firaun mereka. Bulan Ramadan jamak ini kalau Allah ilaha illallah. Di Bekobo balik ke rumah tolong minta maaf kepada suami bagi nenalun meminta maaf petang. Pak. Apa salah aku lo? Dia dah dolar di jiran sama apa? Salah kau dia dah dolar. Dia dah dolar. Oh dia dah dolar mati lagi betul. Dia dah dolar. Dia dah dolar. Lai mua kita kau minta maaf dengan awak. Lai mua gimana? Lai. Bekot ibu di rumah bo. Tapi jangan salah tangan dah. Kau minta maaf. Itu dah ikhlas na bo tu. Ya, ni nak betul lah. Inyo muado kanyo perlu basingku situ. Agi dia maaf bang. Alakian dia nganya. Bang, agi dia maaf bang. Alakian dia nganya. Yang agi maaf yang. Beb, lagi maaf. Lakian dia nganya. Laki tak perangan jadi. Cik laki ya. Apa tak kata perangan laki apa cik laki? Lah dah ninggon pangai kalau cik. Apa nak jaga jaman ninggon pangai dah laki ya? Lampai puluh tahun menikah dah ada pada salam lelaki kalian dado. Nampak sekali itu ada tangan tu yang terkaju je lah. Kacau mela je sekau tingguan sebagi. Disabui tema bang, awak salamoko lah setahun penuh bang, menjalang rumah tangga susah, senang, ya sedih, bahagia, dan awak jalankan banyak liku-lekunya, banyak gelombang awak jalani, mungkin ambo manusia biasa bang.